Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari kedua di Cameron Highland. So malam semalam bermalam di Copthorne Hotel. So inilah pemandangan yang kita nampak dari tingkat 1. Berkabus. So suhu dijangka 18 darjah Celsius lah untuk malam semalam. Memandangkan cuaca pun baru lepas hujan, jadi memang ternyata amat sejuk. So inilah dia punya ruang depan, ruang balkoni. So dekat dalam ni ada dua bilik air, ada satu master bedroom, ada satu dapur. So kemudahan dekat sini agak lengkap lah. So untuk korang bermalam dekat sini adalah amat disyorkan pada waktu weekdays, sebab harganya jatuh lagi lebih murah lah berbanding weekend. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Lepas ni kita akan pergi sarapan. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag akhirat. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 100 meter. Satu kaki sampai Kotai. Ni. Strawberry vanilla satu. Vanilla dulu. Dah. Mangkuk ada. Jago. Vanilla Oreo. Baik, terima kasih. Ya. Vanilla Oreo, mangkuk. Oreo, hitam. Okey dah. Satu saja. Satu, tu campur dengan dia orang. Makan berapa? RM3. Sabar. Ayo, Edi. Sabar. Kenapa?
Nama binatang ni alpaka. Cepat. Dah dah. Kau nak. Dah. Jangan. Oh, berbaris weh. Bye. Dia memang dia sengaja biarkan lapar. So dah pagi, jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. So Kia Farm kali ni adalah kali kedua repeat. Ni kitchen 410. So kita jalan depan, ada topi. So waktu pagi dah mula ramai orang. Itulah dia. Dia cakap aiskrim. Itulah Sanctuary Biri-Biri. Kita lagi. Jom. Ayo makan 6, 10. Oh sana, pergi sana. Cari gelas ni. Jom. Adik-adik. Pegang Daddy. Tu jagung. So ada jagung purple, ada jagung putih. Ni Ori Cake House. Kek lain semua lokal. Ada scotch berbaris. Lepas tu jalan dulu. Ada aiskrim, ada gula-gula dan ada jagung. So sama je macam yang pergi hari tu naik motor. Cuma pagi ni agak berbeza lah. Jalan dah mula start. Lepas tu aiskrim puku. Aiskrim puku dah mula berbaris. Ada scone. Ada puku aiskrim. Ni aiskrim puku. Tak ada. Bolehlah pilih. Apa nak? Aiskrim. Aiskrim puku. No. Kau ada apa? Ni.
beli. Kau ni susah jalan kau ni. Ni, pingpong. Ni. Ni. No. Ni RM2. Hah? Ni RM2. Oi, jangan lah. Adik. Tak ada rosak. Rosak. Dah jom. Ni. Ni je boleh usul. Ni RM10. Ni. No, kat sini. Ni. Nak. Ni. Baby ni. 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 Dah jalan dah biasa. Berapa tu? Nak tanya. Ni. So, ni Nak ni. bikai. Tu kau melon. Dah, jom. Jom. So, kita naik atas. Dekat atas tu tempat tiket kaunter. Untuk tengok dia macam apa tu, taman-taman lukisan lah. Ni restoran. Tu restoran pun banyak tutup. Ke sana pun boleh. Jom. So tiket untuk masuk dekat taman bunga ni 10 tahun dan ke atas RM25. Tu 4 hingga 10 RM10. RM25 dewasa. So kalau 4 orang dah 100. Adik sini. Jom sini. Tapi kat dalam tu ada macam-macam lah. Ada bunga, ada lukisan. Ni ada jual aiskrim. Pun ada toilet. Okey, nanti kita pergi Sentrum. Bye. So ni, satu ni RM15 dapat 10. Jadi 3.30. Boleh abang? Ada coklat? Ada coklat. Free ke? Kirain kamu nasi plastik kau pergi mana? Mana tahu 3.30 dapat free satu coklat. Nah berapa coklat? Coklat satu berapa? Biasanya juga 2.10. Bagi 5.20 lah. Itu pun expired lambat lagi abang. Oh 2026. Dia memang nak genapkan 50 tau. Ni memang strategi bisnes yang berjaya. Boleh ya? Boleh. Boleh lah. Boleh lah coklat. Sebab strawberry ni pun banyak. Apa itu boleh makan dengan roti, pisang goreng. Boleh ya? So kita dapat coklat dalam 3 balang 20. Yang ini. 13 saya bagi dia 25. Tapi kalau kakak abangnya saya bagi 5 Yang ini. kalau abangnya. 4.20 tak boleh? Ya? 4.20. Itu sudah paling murah. 5.20. Okey, bagus. Jadi senang kira 50 kan? Okey. Saya diam-diam saja. Oh, silap 5.20. Boleh cakap Jawa? Kampung sini, bukan Jawa, kerja Johor. Oh kerja kat Johor. Saya nak berapa? Sebenarnya itu satu lah. Masalah 2, 5. Ya? 2.25. Dia genap jadi 50 terus. Senang kira. Okey. 50 abang ya? Okay, 50. Nah, duit dulu. Ni coklat kat sini abang. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey. Saya beli Okay. 30 dengan 2, 5. Ni beli teh strawberry. 2 kotak. Ambil strawberry, orang muntah strawberry. Cukup betul? Nanti kurang. Cukup. Tak Boleh kak, semua ini 35 kak. Okey, makasih kakak ya. Okey, terima kasih. Terima kasih abang. Okey, terima kasih.
So hasil borong di Ego Farm tak payah pening kepala. Dapat coklat dengan strawberry 50 habis. Dengan teh berapa ni? 2. Teh 2 berapa tadi semua? 55. 55. Hak yang besar ni 2, coklat 3. Coklat 3. So malam ni muntah strawberry. So ini tengah proses untuk memujuk. Memujuk apa? Proses untuk memujuk. Ada proses mengepau di sana. Apa yang dia ngepau tu? Allahu Akbar. Handbag Cameron. Wow, lawanya. So sekian saja untuk pembelian di Ego Farm. Kita akan pergi ke Centrum. So jumlah kerugian 50. Masuk yang tu 100. So kalau dekat tempat lain mungkin tak akan dapat macam ni lah. Okay, bye. Sayang, Ya iya sayang, you ada mana sekarang? ya kenapa sayang? Tahu kan esok raya. Alah sayang, oke I balik sekarang. Sayang, Ya sayang, nak bawa baju berapa pasang? ikut you sayang. Kue raya dah beli ke sayang. Cuma sayang, oke I beli sekarang. Cepat. Sayang, Ya sayang, ayo kita pulang beraya. ya ayo sayang, Sama cawa bersama-sama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. sayang. Ya iya sayang, Maaf zahir dan batin sayang. saya pun sama. Janji sama cawa bersama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang. nanti bila kat kampung, Oh, kenapa sayang? jangan cendekin macam-macam. Baiklah sayang, you pun jangan nak banyak ragam. Sayang, Ya iya sayang, dah sedia duit raya. dah sudah sayang. Duit raya you nanti. Jangan tahu sayang nanti. Oke sayang. Sayang, Ya sayang, ayo kita pulang beraya. ya ayo sayang, Sama cawa bersama-sama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. sayang. Ya iya sayang, Maaf zahir dan batin sayang. saya pun sama. Janji sama cawa bersama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Oke sayang, ayo ready. Nah makan Nak makan dua jenis, dua jenis, yaitu yaitu raya, oke raya di bandar. raya di desa. Yang penting meriah lain macam. Sama cawa bersama-sama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. Sayang, Ya iya sayang, maaf zahir dan batin sayang. saya pun sama. Janji sama cawa bersama, jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. La 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 la. Ayo kita jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam. La 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 la. Ayo kita jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriah lain macam.